pengalaman dari hujung September sampai ke hari ini. Kak Aina akan kemam YKS bila healing crisis yang sama ada sakit yang nak mati punya sakit, ataupun rasa nak pitam, ataupun tak boleh nak berfikir yang teruk lah. Maknanya sampai tahap tak boleh berfikir yang teruk tu, contoh Allahumma salli ala tak boleh nak jaga diri lah, punya fungsi otak terjejas. Kalau orang nak lebih spesifik, nak mandi pun nak buat apa okey, nak gosok gigi dulu ke, nak shampoo dulu ke, sampai ke tahap tu LD lah, learning disable lah. Bila tahap-tahap macam ni, situasi macam ni, Kak Aina kemam YKS. Mula-mula try Kak Aina kemam YKA, tak jalan, tidak bertambah baik. Selalunya bila kemam Lindsay kapsul, dia for me lah, pengalaman Kak Aina sendiri, bila situasi mendesak macam tu, the capsule I will kemam dengan pollen, tak kisahlah granular ke kapsul. Akan mengambil masa sejam tau nak completely dissolve. YKS kan tablet, so dia lebih cepat. So bila ambil YK di peringkat awal intensive treatment, start hujung September lepas, dia tak jalan, tak ada apa-apa perubahan. And for me, I always pegang rules daripada arwah mak. Mak banyak bereksperimen daripada kecil dari segi kesihatan. Dia kata apa-apa kita nak buat eksperimen ni, nak tahu berkesan ke tak, kita buat 3 kali. So for me, the first time tu, macam mana Kak Aina pasti yang ambil YK tak cukup untuk bantu stabilkan keadaan. I kemam sampai kali ketiga lah, maknanya lepas 3 jam pun masih dia tidak bertambah baik. Dah macam tu, okey, apa ada? YKS ada 2-3 biji kot masa tu. Dah last lah, so okey lah, ambil lah YKS. YKS immediately tak sampai setengah jam. Salah satu healing crisis yang paling terkini, macam nak pingsan and satu badan, macam Parkinson satu badan. Dan yang paling teruk pernah kena satu badan menggeletar, belah kiri kebas, tak boleh bergerak, pening macam nak pitam. Alhamdulillah waktu tu duduk. So minta tolong kakak bagi pas YKS, so terus kemam lah. Yang serius macam tu, lepas tablet yang ketiga baru berkurang. And I notice walaupun sampai tablet ketiga baru berkurang, at least tablet pertama dengan tablet kedua tu dia tidak bertambah teruk. It was really scary sebab macam paralyzed lah. Paralyzed and yet my whole body was shaking. I don't know how to explain. Belah kiri langsung tak boleh, tangan tak boleh angkat, kaki tak boleh gerak. And yet satu badan menggeletar macam Parkinson tau. So memang yang mana dah hari healing crisis macam ni, sakit macam nak mati, this kind of thing, and then you bertambah pula reaction macam ni. Memang masa tu just, ya Allah, aku reda je lah, ya Allah. Sakit tu dah tak tahu nak cakap apa, jerit nama Allah je. And YKS lah kemam. And bila Irina cakap tadi, setiap 2 ke 4 jam kan, dia actually kalau kita nak kita makan, macam Kak Aina makan sekarang ni is just YKS, YKB. YKI immunity bila respiratory terjejas. I can't remember ada pernah buat sharing ke tak. Pernafasan Kak Aina terjejas bukan susah nak nafas tau. Memang tak bernafas. Sampai the last yang I kira berapa lama tak boleh nafas, literally stop breathing. Dah fokus. Mula-mula dah sedar I'm not breathing. So fokus lah. Otak tu macam okay, breathe.
masih tak breathing. The last I checked was 3 years ago. Tengok masa kan, 2 minit tau. And since then, 3 years later, I know it's longer. But I don't check anymore. Because for me lah, tak tahu lah orang lain, tapi buat Kak Aina, for me, reading dekat oximeter, my SpO2 60 to 70, pernah paling rendah 34. So kalau nak fikir logik akal, orang lain dah. When I shared with my closest and dearest, yang mana dah ada pengalaman oxygen low, terus dia cakap, Aina, you have to go to emergency hospital, kena oxygen therapy, bla 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 bla. Semualah. So kita ni yang, kita dalam Johor kan, kita dah ada ilmu, dah ada pengalaman. And kita dah Alhamdulillah jadi doktor untuk diri sendiri, dan Alhamdulillah kita dah jadi doktor untuk keluarga kita dan untuk network kita. And for me personally, baguslah kita nak check BP kita, nak check darah kita, nak check apa-apalah. Itu sebagai satu panduan sahaja. But personally, pada Kak Aina, kita jangan biarkan bacaan-bacaan ni menentukan cara kita hidup. I based on my arwah mak and I based on my arwah tok. And my arwah moyang adalah, dia tabib perubatan Islam and dia tok guru. So ilmu yang diperturunkan tu apply. It's, walaupun kadang kita teruk, walaupun kita ni, like for me, I OKU kan, walaupun OKU kadang-kadang guna wheelchair dalam rumah semua, tak bermakna kita tak boleh teruskan hidup. Tak bermakna SPO reading 60-70 tu biasa hari-hari. Itu tak bermakna kita kena, kena pergi oxygen treatment, kena baring, tak boleh buat kerja apa. Sebab kalau kita hanya bergantung pada bacaan-bacaan ni, memang Kak Aina kira tak boleh gerak apalah. Tak boleh buat kerja apalah. Macam itulah. So for me, ya bagus untuk tahu, namun jangan buatkan bacaan-bacaan ni ataupun diagnose doktor membuatkan kita berhenti daripada untuk teruskan hidup. So tadi nak cerita apa tadi? Okay, Ina cakap pasal 2 jam ke 4 jam kan. So for me, I take YKB, YKS. Sekarang lebih banyak YKS lah. YKS, YKB dengan YK immunity bila respiratory. So I don't check anymore berapa minit. Yang I know memang lebih daripada 2 minit tak bernafas. And YKS, kalau emergency akan kemam sampai 8 biji sehari. And kalau dah betul-betul perlu 2 sekali, ni I consult Umu masa last year ke bila. Tanya dia, Umu kalau perlu 2 macam mana? Sebab masa tu Kak Aina bleeding non-stop. Lepas tu respiratory pun problem, tak bernafas. And then I can't remember what lah. So I was taking YKS dengan YKB. So Umu cakap boleh ambil selang 1 jam. Maknanya ambil YKS, lepas sejam kemudian baru ambil YKB. Try to avoid ambil targeted linzy yang berbeza pada waktu yang sama. Tapi sebab seelok-eloknya bagikan, jarakkan 2 jam lah. And bila sakit teruk, ini masih yang the latest yang macam Parkinson tu, Kak Liza nak tengok phone pun tak boleh tau. So I minta tolong my sister contact Kak Liza. So through my sister lah, Kak Liza bagi input lah. Okay, sakit sangat. Sakit memang I menjerit-jerit sakit. Masa ni lah sebut nama Allah. Bila dah tak boleh sebut nama Allah, sebab bila paralyzed kan, your tongue, kita punya lidah pun jadi, I can only think of the word beku tau. Jadi tak boleh gerak, tak boleh cakap. So Kak Liza cakap, kalau sakit sangat tu, ambil YKB 2, ambil Vitakin 2 dalam air suam, minum. Masa tu Kak Aina tak boleh nak telan. So bayangkan tak boleh nafas, tak boleh telan. For me, bila orang kata dia tak ada masa nak buat syuhur, dia
penat lah, dia apalah, dia sakit lah, apa semua kan. For me kan, usah membangau lagi. Jangan bagi alas kaki, alas tangan, alas dahi, alas pipi. Jangan bagi banyak sangat alasan. Sebab saya, nafas tak boleh, menelan tak boleh, mata kadang-kadang buta, telinga kadang-kadang pekak. Kadang-kadang semua sekaligus. Boleh je lagi buat syukur. So, cukup-cukuplah bagi alasan. Awak nak tunggu sampai awak macam saya baru nak buat syukur? Sampai dah terbaring macam ni baru nak buat syukur? Boleh lagi buat syukur. Tapi seksa weh. Seksa. So, don't waste time. Jangan buang masa. Sebab awak tak tahu, entah esok lusa kita ni semua tak ada. So, I think that's it kot. Thank you.